Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita menyambung pada bab yang seterusnya dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pada hari ini kita akan melihat kepada bab yang ke-8, yang mana pada bulan yang lepas kita telah melihat bab yang ke-7, yang kita akhiri dengan bab yang berkaitan dengan peringatan tentang perkara-perkara yang menjadi dosa-dosa besar. Antaranya adalah banyak soal, mensia-siakan harta dan banyak cakap. Telah pun kita huraikan dalam bab yang lepas, dan malam ini insya-Allah kita masuk bab yang ke-8, iaitu bab la'anallahu man la'ana walidayh. Bab yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melaknat kedua ibu bapanya. Jadi kita lihat pada hadis lebih dahulu, hadis marfu'. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا من في قراب سيفه ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. Daripada Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu, dia telah berkata, suatu ketika Ali bin Abi Talib ditanya, apakah Nabi pernah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya terhadap manusia seluruhnya? Lantas Sayyidina Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Kemudian beliau mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya, Allah telah melaknat siapa yang menyembelih kerana tujuan selain Allah. Allah telah melaknat siapa yang mencuri batas-batas tanah, batas-batas sempadan tanah. Allah telah melaknat siapa yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan Allah telah melaknat siapa yang membantu melindungi orang yang berbuat kerosakan di muka bumi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terkejut dia boleh datang makanan Al-Maidah. Masih daripada Sayyidina Abu Tufail, dia berkata, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya. Ali bin Abi Talib ni siapa? Khalifah umat Islam yang ke-4. Beliau merupakan seorang yang memiliki darjat ataupun darjat ketinggian antara manusia-manusia lain. Yang pertama, beliau salah seorang sahabat. Antara yang lain, Sayyidina Ali ini kanak-kanak yang awal memeluk agama Islam.
Beliau juga merupakan anak kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, ataupun sepupu baginda Nabi. Sayyidina Ali juga merupakan menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kata apa bertingkat-tingkat lapisan dia. Salah seorang sahabat, memang sahabat lah. Kanak-kanak yang awal meluk agama Islam pun dia lah. Sepupu Nabi ini yang memiliki talian darah kerabat dengan Nabi pun dia lah. Menantu pula tuan-tuan. Jadi, dan juga merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Jadi 10 orang sahabat yang masuk syurga ni tuan-tuan bukan sebarang lah, dalam satu hadis tunggal dia yang disebut oleh baginda Nabi SAW. 10 sahabat ini siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, siapa lagi? Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf. 10. 10. Itu 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Maka antara sahabat ini, sebenarnya sahabat ini bukan calang-calang lah, bila dah dijanjikan syurga tuan-tuan. Dan ada orang tanya, adakah 10 ini sahaja? Dalam hadis ini 10. Tapi secara berasingan ada juga baginda Nabi sebutkan juga. Ada Nabi sebutkan contohnya macam Bilal, aku mendengar tapak kakimu di syurga. Antara ada betul sahabat-sahabat lain yang disebut oleh baginda Nabi dan hadis yang berasingan. Tapi ini 10 ini disebut dalam satu hadis. Dan Ali bin Abi Talib merupakan salah seorang daripadanya, tuan-tuan. Sebab itulah kalau sahabat-sahabat nak bertanya ni, antara sebab kita ni biasa cari orang nak bertanya, kita cari orang yang kita rasa-rasa ada jawapan, ada kelebihan. Kita akan pergi bertanya lah. Kalau dia rapat dengan orang besar-besar ni, mesti dia ada maklumat tentang projek kan tuan. Dia tanya lah dia, ada projek besar tak lepas ni? Bila jalan baru nak naik? Jadi benda-benda yang kita rasa dia tahu. Jadi macam itulah para sahabat ni pun. Antara mereka sendiri pun mereka nampak antara satu sama lain ada kelebihan antara satu sama lain. Dan Sayyidina Ali ini ditanya, dalam hal ini ditanya, apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Mereka bertanya Sayyidina Ali, pernahkah Nabi ini mengatakan sesuatu, mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada orang lain seluruhnya? Nak dapatkan tips lah. Kalau pada orang lain dia tak bagi tahu, dekat engkau dia ada bagi tahu, ada apa-apa benda yang dia bagi tahu yang tak bagi tahu kita. Itu lebih kurang lah kan. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat ni tanya seolah-olah mereka rasa macam Ali ni ada benda yang nak diceritakan, yang boleh diceritakan, yang Nabi tak cerita pada orang lain. Bila membahaskan perkara ini, bila kita lihat kepada keseluruhan hadis, kita lihat pula ia juga merupakan jawapan kepada persoalan ataupun bukan persoalan lah, kepada dakwaan yang dilakukan oleh setengah golongan yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini orang yang paling layak berbanding dengan khalifah-khalifah lain, menjadi khalifah umat Islam yang pertama. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Uthman. Lepas baginda Nabi, Sayyidina Ali. Ada dakwaan sedemikian golongan Syiah antaranya. Kalaulah diceritakan perkara itu oleh Nabi, menyatakan kepada Ali, wahai Ali, lepas aku kaulah jadi khalifah, mustahil Ali akan menyembunyikan. Jadi sahabat-sahabat bertanya, ni ada benda tak yang dikhususkan oleh Nabi kepada kamu yang tak dikhususkan kepada kami? Tapi jawapan Sayyidina Ali tidak menjurus ke arah itu. Ini menjawab jugalah. Kalau yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini paling layak antara khalifah yang lain, Nabi memang dah wasiat kat dia, tapi orang lain yang rampas, salah lah. Kalau betul lah begitu, pasti sampai kepada Sayyidina Ali awal-awal lagi. Dan tidak dimaklumkan oleh baginda sendiri yang Nabi mewasiatkan sedemikian. Jadi kita nak berlebih-lebihan, golongan-golongan kita lah tuan-tuan, golongan Syiah yang berlebih-lebihan ini, sampaikan tahap mereka-reka
Sayyidina Ali dah dapat sekian-sekian ni, dapat sekian-sekian, sahabat-sahabat lain tak layak seumpamanya. Antara yang menafikan adalah apa yang dibicarakan dalam hadis ini. Yang pertama. Yang kedua, lepas ditanya sebegitu, Sayyidina Ali menjawab, beliau menyatakan, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhassa bihi nas. Tak ada yang dikhususkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya akan manusia, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku. Illa ma fi qirabi saifi, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku. Saifi, qirabi saifi pedang aku. Qirabi ni sarung kulit. Sarung kulit pedang. Jadi saya nak jawab, tak ada. Boleh kata semua yang Nabi bagi tahu tu semua orang tahu. Tak ada benda yang khususlah untuk aku. Melainkan, adakah melainkan juga? Illa. Ada melainkan juga. Maknanya keseluruhannya tak ada. Nabi dia sebut pada orang lain, yang tu dia sebut, yang tu lah yang kau tahu. Tak ada khusus pada aku. Melainkan ada yang ada kat sarung pedang aku ni. Sarung kulit, tuan-tuan. Kemudian dia pun keluarkan summa akhraja sahifah. Kemudian dikeluarkan akhraja sahifah, dikeluarkan lembaran. Dia dah keluarkan lembaran. Lembaran kertas yang sahifah ni, kertas yang ditulis, yang tertulis akan sabda Nabi. Dalam perkara ini juga kita melihat bahawa pada zaman itu sudah ada catatan. Iaitu ada sahifah, ada lembaran. Malah ada sahabat yang memang mencatat apa yang baginda Nabi sabdakan. Ada yang menafikan, dia kata macam mana hadis Nabi ini boleh terpelihara sedangkan Nabi sendiri larang orang catat apa yang dikatakan oleh baginda. Ya, memang betul ada larangan kepada Nabi, kepada sahabat untuk mencatat apa yang dikatakan oleh Nabi. Tetapi dalam hal yang lain, kepada sahabat yang lain, ada suruhan baginda Nabi untuk mencatat apa yang disabdakannya. Antaranya inilah yang dicatatkan daripada dikeluarkan sahifah, dikeluarkan bersama pedang itu, ada catatan apa yang disebutkan, disabdakan oleh baginda Nabi. Jadi maknanya pada masa itu sudah ada catatan. Cuma sahabat-sahabat pada zaman itu kekuatannya, antara kekuatannya dia catat tu satu hal, kekuatan itu Nabi suruh yang mana layak mencatat, yang mana catatan itu tak akan bercampur bau dengan ayat Quran. Bahasa Arab ni sama. Ayat Quran kadang-kadang kalau kita baca ayat Quran, kita tengok hadis Nabi, kalau kita jenis tak reti bahasa, tak mahir bahasa, kita tukar kan, baca yang mana satu bahasa Arab hadis, yang mana satu Quran. Orang Arab ni masa dia mencatat tu Nabi takut tercampur. Jadi ada sahabat yang ditegah. Walau bagaimanapun ada sahabat yang diminta untuk mencatat. Jadi kelebihan sahabat-sahabat Nabi ini dari segi catatan, mereka amanah. Bagi yang tidak mencatat pula, kelebihan para sahabat ini, mereka ini sangat tajam ingatan. Jadi walaupun tidak ada catatan, ingatan mereka adalah ingatan yang bukan macam kita lah, tuan-tuan, mudah cerita. Kan? Kalau kita dengar maghrib ni, isyak lupa lah, tuan-tuan. Kan? Dengar subuh, tanya subuh bulan depan, bab mana kan? Bukan tanya isi bab. Bab nombor berapa? 7 ke 8? 2 bulan nak ingat, tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan, saya pun lupa kan. Itu benda ada kat depan ni. Belek lah, 7 ke 8? 7 ke 8? Ingatan dia, tak tahu kata macam makan ajinomoto ke apa, tak tahu lah kan. Dia kurang sikit. Tapi sama sahabat dulu ingatan dia tepat. Dan mereka yang tidak mencatat ini, bukan nak kata jangan mencatat. Mereka tidak mencatat tapi dikurniakan ketajaman ingatan. Kata apa? Kelebihan itu. Malah begitulah, antara mereka ini tak boleh mencatat. Ada yang tak dibenarkan mencatat, ada yang tak boleh mencatat, tak boleh menulis. Ummi. Tetapi ingatan mereka tajam. Kadang-kadang kita kata macam mana pula orang yang buta huruf boleh ingat. Dia kelebihan ni datang tak kira orang, tuan-tuan. Ada antara kita ni, kalau kita tengok, ada kelebihan orang buta apa? Dia sharp. Mata tak nampak, tapi telinga dia tajam. Kan? Dia nak melintas, dia tahu. Ada kereta datang daripada kanan. Silap-silap kalau sengah-sengah tu dia tahu tak model apa kan. Subaru ke, Pro 2 ke. Ingatan telinga tu. Panca indera yang satu mata dah tak dapat, yang lain akan tajam.
bau dia hidu tajam. Malahan tengok yang mana orang buta ni kadang-kadang kalau yang terror bab mengurut ni boleh tahu kan tempat mana nak tekan, dia mahir. Panca indera dia tajam walaupun dengan tanpa penglihatan. Maknanya jika kurang satu panca indera tidak mengatakan dia lemah semuanya. Kadang-kadang yang lain tu lebih tajam. Jadi bila tak begitu mahir menulis, mungkin buta huruf, tetapi ingatan tidak terhalang. Dan itu memang bangsa mereka, bangsa Arab sampai sekarang pun ingatan dia tajam. Kita tengok kat universiti apa pensyarah kat sini kan. Pak-pak Arab, bukan pak-pak Arab, anak-anak Arab yang belajar kat universiti kan, ni huha yuya kan, dalam kelas pun mengantuk tidur kan, terpejam lali bila exam score juga. Kan subjek-subjek agama ni baca sekali je ingat kan, kita ingat sekali lupa banyak kan. Tapi itu kelebihan mereka ni, ingatan bangsa Arab ni, ingatannya sangat-sangat tajam, sangat-sangat kuat. Walau bagaimanapun ada catatan juga. Jadi Sayyidina Ali mengeluarkan catatan ini. Dia kata apa? Illa ma fi kirabi saifi, kecuali apa yang ada dalam sarung kulit pedang aku ni. Barulah Sayyidina Ali sebut, dia baca dalam catatan tersebut, dia kata apa? Subha akhraja sahifah, dikeluarkan sahifah, fa iza fiha maktub, padanya tertulis padanya apa dia? Yang pertama, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Laknat Allah sesiapa yang menyembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini korban baru lepas sembelihan kita, man zabaha li ghairillah, kita menyembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lebih kepada penyembelihan itu berunsurkan ibadah, tetapi ibadah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana Allah, kerana berhala. Pada masa itulah kan nak dibagi kepada berhala, bukan ibadah lah tuan-tuan namanya tu kan. Dikorbankan itu kerana nak tolak bala, nak bagi pada dewa-dewa. Maksudnya dia sembelih. Penyembelihan itu berlaku bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berat lah. Yang keduanya, antaranya penyembelihan itu nampaklah sembelih itu sembelih hari raya korban, tetapi dalam hatinya mungkin terdetik, nak suruh nampak aku sembelih korban. Tadi tu yang jelas lah, sembelih depan berhala, sembelih bagi pada berhala, itu memang haram, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zaman ini benda tu, saya orang Islam dah tak buat benda tu kalau dia Islam. Kalau yang orang Islam ni kadang-kadang hati kita diuji ketika kita menyempurnakan penyembelihan korban itu atas kerana apa? Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembelih itu memang sembelih itu kaedah dah betul dah, cantik lah, dengan menghadap kiblatnya, dengan takbir apa semua. Tapi dalam hati ada terdetik, biar orang nampak aku sembelih, biar orang nampak aku ambil banyak bahagian. Kita tak salahkan orang yang sembelih tuan-tuan, tapi kalau kita yang jadi macam tu, cepat-cepat taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kerana itu kita tak sembelih. Nanti kalau sembelih kan lagi riak pula kan. Dia lain. Riak ni datang ketika ibadah tu dibuat. Kalau sebelum dibuat rasa macam nak riak tu, syaitan bisik tuan-tuan. Dia beza. Baru nak sembahyang sunat, nanti kalau kau sembahyang nanti kau riak. Itu syaitan yang mengaruh tu, tak bagi kita solat. Nak sedekah kat tabung masjid, nanti kau masukkan duit tu kau riak. Tak. Itu bisikan syaitan nak elakkan, nak halang kita beribadah. Riak ni dia datang macam mana? Ketika ibadah tu berlaku, Allahu Akbar, masa tu kita mintalah orang nampak aku solat. Ambil duit masuk tabung, mintalah orang nampak aku masuk duit dalam tabung. Buka Quran baca, mintalah orang dengar aku baca Quran sedap. Dia datang bersama dengan ibadah tu. Jadi jangan kita confuse. Kalau kita katakan macam tu, semua ibadah tak boleh buat lah. Nanti kalau kita buat, nanti kita terasa nak tunjuk ke orang. Belum, itu bisikan syaitan. Kau jangan sembahyang sunat, nanti kau riak. Tujuan dia apa? Tak bagi kita solat sunat. Kau jangan tahajud, kau jangan qiyamul lail, nanti isteri kau nampak kau riak kat isteri kau. Tu bisikan dia. Tabung berjalan, kau jangan masuk, nanti bila kau masuk kau riak. Itu bisikan syaitan. Istighfar, astaghfirullahalazim, istighfar, bersihkan hati. Tak, aku tak riak, aku bagi lillahi ta'ala. Bagi. Kalau tidak, semua orang akan dihalang amalannya kerana syaitan kata dia akan riak. Riak ni bukan akan punya perkara. Riak ni nak berlaku, tengah berlaku tu riak, tuan-tuan. Allahu Akbar tu nak tunjuk, masuk ni nak tunjuk. Ini antara perkara yang kita bahaskan banyak lah, riak. Apa lagi yang kita berkaitan dengan riak? Satu lagi apa? Sum'ah.
Sumu'ah ni memperdengarkan amalan. Riak ni memperlihatkan amalan. Memperlihatkan amalan. Buka Quran, bagi orang nampak. Sedekah, bagi orang nampak. Tu riak. Ra'yun, memperlihatkan amalan. Satu lagi apa? Sumu'ah. Sumu'ah memperdengarkan amalan. Memperdengarkan amalan apa contoh? Masjid ni tu hari masa buatnya saya yang sedekah 1 juta. Benda dah berlaku 2-3 tahun lepas dah. Dia bercerita. Memperdengarkan amalan. Tak nampak, orang tak nampak dah. Ataupun mungkin tengah minum-minum kopi kat kedai kopi. Aku semalam tahajud 2 rakaat. Cerita buat apa tuan-tuan? Syaitan suruh kau cerita, kau cerita, kau cerita. Sumu'ah memperlihatkan amalan dengan niat supaya orang kagum dengan amalan dia. Itu sumu'ah. Riak bagi orang nampak, sumu'ah bagi orang dengar. Masa buat orang tak nampak dah. Lepas dah riak tu. Tapi keesokan hari pula bercerita. Banyak lebih kurang 15 buku surat aku baca Quran semalam sebelum tidur. Cerita buat apa tuan-tuan? Ada sebab lah kita bercerita tu. Adakah kerana dakwah atau kerana kita nak suruh orang kata kita rajin baca Quran? Kalau kita nak suruh orang kata kita rajin, sumu'ah memperdengarkan amalan kita kepada orang. Sedangkan orang tak tahu pun kita buat dan tak ada keperluan pun orang tahu. Itu sumu'ah. Perbahasan ni apa lagi? Ujub. Ujub seorang-seorang. Baca Quran sedap ataupun sembahyang sunat. Dalam solat tu orang tak ada. Kita kat rumah je. Dekat bilik seorang-seorang kat rumah. Dalam hati kita terlintas. Bacaan aku ni sedap. Orang lain tak boleh baca macam aku. Kalau tak ada aku, tak ada imam kat masjid tu. Dia seorang-seorang. Ujub. Orang panggil apa? Perasan. Bangga diri. Ujub bangga diri. Riak memperlihatkan, sumu'ah memperdengarkan, ujub perasan, bangga diri. Akulah baca sedap-sedap bacaan aku ni. Qari sungguh aku ni. Tak ada orang tahu, tak ada orang dengar, tak cerita kat orang, tapi dalam diri ni akulah qari, tak ada orang boleh baca macam aku. Akulah juhatawan, akulah jutawan. Walaupun tanpa orang tahu, kagum diri sendiri, ujub. Kemudian apa yang keempat? Takabur. Takabur ni di level atas. Takabur ini tolak orang gitu je. Orang bagi nasihat lah, engkau siap je aku imam. Bukan masjid ni lah tuan-tuan. Ataupun engkau kerani je aku chief clerk. Nasihat apa aku? Padahal nasihat tu betul. Takabur ini apa? Memperlekehkan orang lain, menolak kebenaran. Praktik dia siapa buat? Iblis tuan-tuan takabur. Praktikal dia iblis buat. Apa kesan dia? Ditendang keluar daripada syurga. Takabur. Aku diperbuat daripada api, dia diperbuat daripada tanah. Kenapa aku nak sujud dekat dia? Tengok, dia memperkecilkan dan kemudian dia menolak arahan. Takabur. Jadi yang takabur ni bahaya, cukup bahaya. Sampaikan yang dah duduk kat syurga pun kena tendang keluar. Masuk neraka, bukan tendang keluar syurga saja tuan-tuan. Tendang keluar syurga, masuk neraka. Iblis, laknatullah. Ini takabur. Jadi ini antara 4 sifat yang kita kena perhatilah. Bab riak, bab sumu'ah, bab ujub, bab takabur ini senantiasa semak diri kita. Walau bagaimanapun, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat hati. Kita yang mengetahui kita ini riak ke, sumu'ah ke, ujub ke, takabur ke, kita tahu kita. Bukan kita belajar untuk nilai orang. Ini satu cerita. Jangan tengok, oh dia ni sembahyang sunat 2 rakaat, riak lah tu sebab sembahyang sunat kat masjid. Bukan kita nak nilai dia. Cuma kita tanya, kita tengah sembahyang ni aku riak ke tidak? Itu kita. Kemudian orang bercerita, saya solat tahajud setiap malam. Bukan kita nak nilai dia sumu'ah ni. Tak. Mungkin dia bercerita kerana dia seorang pendakwah. Nak menarik sahabat-sahabat dia buat tahajud sama. Kita kena sangka baik bila orang bercerita. Tapi kalau kita, jangan cerita. Melainkan ada keperluan. Bila orang bercerita, jangan sangka buruk. Kerana itu mungkin dakwah dia. Cuma biasa kalau kita ni cerita banyak-banyak sangat, takut-takut satu masa nanti didetikkan oleh syaitan ni. Dia kata apa? Mula-mula kau bagi nasihat orang suruh dia baik. Lepas tu kita rasakan nasihat kita dah yang baik. Lepas tu kita rasakan orang buat baik kerana nasihat kita. Last sekali kita rasa kalau kita tak nasihat, orang tu jahat. Akhirnya dia jahat juga kita. Ini peranan-peranan syaitan dalam hati manusia. Masuk balik bab. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Ini apa? Menyembelih selain niat itu, selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga niat kita. Dari segi fiqh mungkin sah. Dari segi amal ibadah takut-takut kosong. Amal ibadat yang paling kita takut selain daripada Allah ni, kalau kita korban, kita takut kerana apa? Dia pada fizikal sah. Maknanya zahirnya sah, cukup syarat, semua sah belaka.
Tapi bila kita timbang pada mahsyar kelak, tengok-tengok kenapa aku buat amal ni banyak yang kosong. Yang besar-besar yang buat poin dia kosong jaga. Yang kecil-kecil dia dapat 1, 2 kan. Yang buat 1 juta, 2 juta, 100,000, 200,000 ni kosong-kosong. Kenapa tu? Mungkin masa kita buat itu, niat kita bukan kerana Allah Ta'ala. Kita lari daripada niat sebenar kita, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita takut di madam mahsyar kelak. Kita rasa dah banyak buat solat sunat, dah rasa banyak baca Quran, dah rasa banyak buat korban, dah rasa banyak sedekah. Sampai time timbangan, kosong. Kalau kosong, takut nanti negatif. Maksudnya disertai dengan rasa takabur, disertai dengan ujub, disertai dengan riak, disertai dengan semua dosa tak dapat. Amalan kosong pahala, dapat dosa. Waliyazubillah min zalik. Perkara hati, tuan-tuan. Jadi ingatan kat sini bagi orang yang menyembelih selain pada Allah. Yang pertama tadi menyembelih kerana perkara-perkara lain, kerana bahala seumpamanya syirik yang jelas. Dan yang seterusnya menyembelih itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sehakikatnya. Maknanya kita ada niat memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Waliyazubillah min zalik. Kita doakan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, syak pukul apa tuan? Tak boleh panjang sangat ini sebab kita pun dah mula lambat sikit. Yang kedua adalah la'anallahu man saraka manar al-ard. Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang mengalihkan sempadan-sempadan tanah. Disebut la'anallah ini maksudnya apa? Laknat Allah. Disebut laknat Allah maksudnya apa? Dijauhi daripada rahmat Allah. Disebut dijauhi daripada rahmat Allah maksudnya apa? Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi bila disebut la'an Allah, kita dah bahaskan dalam bulan-bulan yang lepas. Bila disertakan dengan la'anat Allah, disertakan azab api neraka, azab neraka jahanam, semua ini adalah petanda ini adalah dosa-dosa besar. Jadi disebut tadi menyembelih selain daripada Allah, dosa-dosa besar. Yang kedua, mereka yang mengalihkan sempadan tanah, mencuri batas-batas sempadan tanah. Gini kita orang kampung biasa. Termasuk dosa-dosa besar, tuan-tuan. Bukan dosa kecil ni. Alih batu tanda kan. Kawan tu tanah kat sini tiba-tiba ada pokok serai pula kata. Kita tak pernah tanam. Tiba-tiba pokok serai tak apa, pokok balak dia tanam ya. Barang siapa yang ambil hak orang walaupun sejengkal, di hari akhirat kelak akan ditimbus badannya dengan tanah tersebut. Sabda Nabi. Shibran, sejengkal. Hari akhirat kelak jumlah tanah tu akan digunakan untuk menimbus dia. Sejengkal. Dalam hal ini kata mengalih batas-batas sempadan tanah. Jadi kalau tanah tu, kalau tanah ladang, tanah kebun, tanah sawah, kalau kita ada 2 ekar lah, tak payah tambah 2.1, ambil orang sebelah punya sikit je kan. Walaupun 3 batang saiz pokok anak serai pun mengalih sempadan tanah. Malah ini dibicarakan oleh baginda Nabi sejak dulu, menandakan bahawa perkara tanah ni bukan zaman sekarang. Orang Melayu je, orang Arab pun sama, tuan. Dan bukan orang Arab je, orang Melayu pun sama, tuan-tuan. Bab tanah sensitif. Dan bergaduh pun banyak bab tanah lah kan. Bab tanahnya banyak bergaduh. Batu alih, batu tanda beralih. Batu tanda tak beralih, tapi ada benda lain kat dalam batu tanda. Tiba-tiba pagar buat, tiba-tiba ada pagar, batu tanda kat sini, pagar kat sini. Pagar jiran. Dan tanah kita kat sini, kenapa buat kat sini? Kita buat rumah teres. Nah, rumah teres kan dia ada, kalau rumah semidi, banglo dia sebuah-sebuah. Semidi dia okeylah, semidi dia dua-dua kan. Semidi berjadi juga. Kan semidi dia berkembar tengah kan. Kita buat dinding. Kita buat dinding tu, kalau dinding macam ni, dinding kita tak boleh macam ni, dia macam ni je. Kalau dinding macam ni, kita makan sepadan orang. Lepas tu nak bergaduh pula kan. Alah aku tolong buat apa nasib baik. Kalau tak halal tak boleh, tuan-tuan. Kena tegakkan itu betul-betul sebelum pada kita. Kita buat dinding cantik kan, apa dia bising kan. Memanglah dia bising, tapi bila nak naikkan dinding kena ikut tanah dia, tanah kita. Ataupun kita duduk rumah teres. Rumah tak kira lah rumah teres ke rumah banglo, tuan-tuan. Tanah bandaran. Kita punya lot rumah macam ni, belakang ni jalan, ni sebelah depan, ni rumah, ni jalan. So ni adalah tanah reserve. Tiba-tiba buat pos kereta. Kan? Simen, marble, tile. Tanah bandaran tu. Kita minta daripada majlis. Siap ada dengan bumbung, siap ada dengan pagar kan. Tak sementara je. Kalau orang suruh alih, aku alih. Tak ada nak alih, tuan-tuan. Bergaduh. Datang bawa je tolak pun kita bergaduh lagi lepas tu. Ini berlaku. Makan sempadan tanah. Kemudian sempadan tanah yang sensitif banyak benda, tuan-tuan. Bab tanah kan, bab isu Grand Lidi kan. Jaga-jagalah agak Grand Lidi ni, jaga.
Satu master grant pecah lidi lot tanah banyak kan. Satu pecah 12. Seorang pemegang amanah. Dia tengok pemegang amanah meninggal dulu. Tanah atas nama siapa? Nama Ali. Yang sebelah orang kat bawah ni nganga. Gaduh tuan. Tanah aku sekian-sekian, tanah aku sekian-sekian. Dalam grant nama siapa? Bawa pejabat tanah kalah. Bawa mahkamah kalah. Nak buat pinjaman pun tak dapat. Jadi grant-grant lidi pun jaga tuan-tuan. Surat tu mungkin masa tu okey lah, masing-masing ada sepahaman. Meninggal tuan punya tu. Meninggal tuan punya atau meninggal yang pemilik lidi ni, seorang meninggal, anak nak ambil balik, yang ni kata tak ada bukti, ada surat je, bawa pergi geran, challenge kat mahkamah, tak laku kan tuan. Jadi bab tanah ni kena halus, sebab ia menjadi pertikaian turun temurun. Anak boleh bergaduh dengan mak ayah kan, adik-beradik bergaduh dengan adik-beradik, ramai lah bab tanah ni. Orang kata tanah sangkang kera ni pun kadang-kadang boleh bergaduh sampai berparang tuan. Jadi sebab itulah Nabi sebut kat sini antara dosa besar mengalih batas sempadan tanah. Maksudnya perkara berkaitan tanah dia bukan kecil. Pergaduhan dia, fitnah dia besar berkaitan tanah. Jadi tuan-tuan ingat balik rumah, semak balik kan ukuran kan. Kalau kita buat pagar kita kat depan tu, ada kat depan sikit kita tile kan. Dekat tempat apa ni, Syabas punya, TMB punya kan, kita letak mozaik kan, tile tu. Tu tanah orang tu, kalau tak bagi, bila dia nak bongkar kena bagi balik. Kita kata nak cantikkan, tak apa, nak cantikkan masa tu, tapi kalau dia nak bongkar kena bagilah. Marah pula saman pula yang Syabas, sebab apa? Bongkar tile saya belanja sekian-sekian lah. Tu tanah orang. Berlaku kan tuan. Kemudian buat rumah, yang kita kena ingat bukan sekadar sepadan tanah saja. Kalau tanah rumah 2 tingkat yang sambung, kita buat dinding keliling sampai atas, dia sepatutnya bila dia beli rumah yang semidi contohnya, dia ada hak untuk dapat angin. Sebab tu dia beli semidi. Kita pula pergi bangunkan dinding sampai ke atas, sampai ke dekat nak cecah bulan kan, dinding yang tinggi kan, sampai kawan tak dapat angin, panas. Dua dinding kita kat sini. Yang ni sepatutnya dapat matahari, dah tak dapat matahari dah. Oh tak apa, duit aku, tanah aku. Hak dia bukan ada tanah, hak dia atas dia beli tu, dia dapat macam-macam. Tak kenapa nak nafikan hak dia. Jadi ini antara perkara yang kita kena perhatikan bila Nabi ingatkan sebahagian daripada dosa besar ni adalah mengalihkan batas-batas sempadan tanah. Dekat kampung biasa terjadi, tapi bermula dengan elakkan daripada mulakan benda-benda yang berkaitan dengan fitnah ini, berkaitan dengan tanah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jam berapa Isyak Jam saya dah azan, awal pula azan kan ni. 2 minit. Okey. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat siapa yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Maka lepas pada ni balik cek lah tuan-tuan, kalau kita ada terambil lebih terkurang tanah rumah ni, mungkin kita boleh nampak jelas lah tuan, tapi tanah-tanah kebun, tanah-tanah lot ladang apa semua ni mungkin kita tak perasan. Kalau tu nak macam mana kan, kalau tu, tapi kalau tidak, ingat pesanan bahawa walaupun sejengkal itu boleh membuatkan kita diazab di hari akhirat kelak. Mengambil hak orang tuan, melainkan dihalalkan oleh tuan punya, tuan miliknya, maka okeylah. Tapi dihalalkan pun dalam Islam, bila dihalalkan pastikan ada jelas perjanjian. Sebab saya sebut tadi lah, macam geran lidi tadi, memanglah pada masa itu dipersetujui, tapi segi undang-undangnya pula ada banyak masalah kemudian hari. Jadi jangan bagi kita bertelingkah kerana perkara-perkara yang boleh dielakkan daripada awal. Sana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة من الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة من الصلاة والشرف والمحاجة. Baik tuan-tuan, kita tutup malam ini dengan peringatan daripada baginda Nabi SAW berkaitan dengan perkara tanah tadi. Antara disebutkan baginda Nabi tadi berkaitan dengan mengubah batas-batas tanah. Kemudian antara amaran baginda Nabi lagi apa lagi? La yahilu malu amri muslim illa an tayyib nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim melainkan diambil dengan kerelaan hatinya. Dan kemudian apa lagi pesanan baginda Nabi? Nabi sebut apa lagi kat sini? Barang siapa yang mengambil tanah sedikit tanpa haknya, man akhaza minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Barang siapa yang ambil tanah sedikit, meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya itu pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. Jadi saya tutup pada hari ini dengan kisah berkaitan dengan seorang sahabat yang saya sebut awal tadi, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Beliau merupakan menantu kepada Aipah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, suami kepada Fatimah Al-Khattab, adik kepada Fatimah ni adik kepada Umar Al-Khattab. Sa'id bin Zaid ini salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk syurga, salah seorang daripada 10 janjikan masuk syurga. Orangnya orang hebat, cerita kemudian lah. Jadi Sa'id ini pada masa zaman Marwan Al-Hakam menjadi khalifah Bani Umayyah, khalifah yang keempat Marwan ini. Pada zaman itu Sa'id ini orang hebat. Dijanjikan syurga oleh Nabi, 10 dijanjikan syurga. Tapi pada zaman Khalifah Marwan, tiba-tiba Khalifah Marwan ini diadukan berkaitan dengan tanah ni oleh seorang wanita. Seorang wanita Arwah bin Uwais.
Dia datang mengadu kepada khalifah, dia kata Sa'id bin Zaid dah ambil tanah aku sebahagian. Jadi Khalifah Marwan ini pun panggil Sa'id ni. Dia panggil Sa'id ini, dia bagi tahu lah, dia kata minta maaf banyak-banyak lah. Ini bukan bahasa sebenar lah. Minta maaf banyak-banyak lah. Marwan ini pada masa baginda wafat, umur baginda baru dalam 10 tahun. Marwan, Khalifah Marwan. Masa baginda wafat. Sa'id ini, masa tu dah berusia pada dia lah. Sa'id ini antara yang awal masuk agama Islam, umur 10 tahun ke 11 tahun dah masuk agama Islam. Dia panggil, Marwan panggil, wahai Sa'id, dia kata seorang wanita mengajukan pada kamu berkaitan dengan kamu ambil sebahagian tanah dia. Jadi Sa'id pun kata, dia kata macam mana? Dia tersentak lah, dia kata, dia ni sahabat yang jamin masuk syurga kan tuan. 10 sahabat yang jamin masuk syurga. Tiba-tiba Khalifah panggil dia, beritahu ada orang adu ambil tanah. Ambil sebahagian tanah. Maka dia beritahu Khalifah Marwan, dia kata, bagaimana mungkin aku buat benda tu sedangkan masih kita dengar lagi apa baginda Nabi sebut. Dia sebut apa? Antara baginda Nabi sebut, dia kata siapa yang ambil hak orang, tanah orang walaupun sejengkal, maka bumi akan menenggelamkannya pada hari akhirat kelak. Jadi Khalifah Marwan bila dengar kata-kata Sa'id ini, bukan calang-calang orang Sa'id yang berkata-kata ni, Khalifah Marwan pun tahu siapa dia. Cuma dia diadukan masalah, dia kena panggil sebagai seorang khalifah. Jadi bila dengar perkataan tu, Khalifah Marwan kata, baik aku tak tanya dah. Ni orang sahabat besar. Sahabat besar, janji syurga. Macam mana boleh termasuk dalam bab khianat bab tanah? Heran lah kan. Tapi dia panggil juga. Bila panggil dia kata, Khalid kata, macam mana aku nak buat benda tu sedangkan masih lagi aku terdengar apa yang Nabi cakap. Maknanya aku ni bukan orang calang-calang lah. Aku nak buat sebarang-sebarang ni. Takkan aku nak buat benda macam tu. Khalifah Marwan kata, tak apa, baliklah. Aku tak kata apa dah. Kata, cuma aku nak dengar pengakuan kamu. Kamu tak ambil. Sa'id sambung. Sa'id kata, kalau betul aku difitnah, kalau betul aku tak ambil tanah ni oleh si Arwah Uwais ni, Arwah binti Uwais ni, kalau betul aku tak ambil dan dia fitnah aku, maka aku minta buta mata dia jadi mati kat tanah dia. Dan kemudian dia pun berangkat pulang. Jadi ditakdirkan di akhir usia Urwah tadi, dia ditakdirkan buta. Perempuan ini yang mengadukan Sa'id ini ambil tanah dia, ditakdirkan buta. Takdirkan buta dan pada saat-saat akhir kehidupan dia dalam keadaan buta, dia berjalan dalam tanah, kawasan tanah dia tu. Dia berjalan-jalan teraba-raba, akhirnya dia termasuk dalam lubang dan akhirnya dia mati dekat tanah tu. Ini masin mulut sahabat yang dijamin masuk syurga ni, masin mulut dia. Dan berkaitan dengan tanah ni tuan-tuan, kisah ni bukan kisah ringan. Jadi tapi dia datang pada sahabat yang jamin masuk syurga tuan-tuan. Maka wanita itu akhirnya mati dalam keadaan buta dan di tanah yang dipertikaikan itu. Maka jangan sebarang-sebarang tuan-tuan, dalam bab-bab ini kita kena ambil berat. Kerana apa? Tak tertanggung oleh kita kelak. Dan paling bahaya nanti, zaman kita dah dapat hukuman tu, zaman tak boleh nak putar balik lah. Dekat dunia boleh hejah lagi tuan-tuan, nak tukar nama ke apa semua, nak minta kebenaran, buat surat. Tapi bila di akhirat kelak, sampai masanya kita terpaksa terima hukuman tu, kita akan menyesal tak habis. Jadi janganlah terambil hak orang, bab-bab tanah ni jagalah. Jagalah banyak, tambah-tambah kita duduk kat kampung ni, itulah harta yang kita ada. Janganlah harta itu bawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita dan sampaikan pada yang tak hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan rahmat dan keampunan kepada kita atas segala dosa yang kita buat, yang sengaja tak sengaja, yang jelas tak jelas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya wasallamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, selepas